Hah? Kasut terbang aku koyak. Aduh, kena beli kasut baru ni. Ha, jom pergi Italia, Mato. Aku selalu beli kasut kat situ. Kita beli kat sini je, dah lah. Hai, dah banyak kedai kita cari ni, Amato. Semua kau tak nak. Ish, nak cari kasut ni, kena teliti. Biar kena dengan jiwa. Macam kasut tu. Ada diskaun 50%. Lepas diskaun, mesti harga dia murah. RM200? Mahalnya. Mana aku nak cari RM200 dalam 5 hari? Rasanya ada kat sini. Jumpa 10 sen. Aku dah berjaya kumpul sebanyak 40 sen. 40 sen aja. Beli tali kasut pun belum tentu dapat. Ini baru permulaan. Kalau aku cari lagi, jumpalah. Jangan susah-susah, Abah. Biar Amato yang tolong. Kerja macam ni, bagi anak muda je yang buat. Macam ni lah anak Abah. Rajin menolong. Nanti Abah bagi upah. Upah? Aku kena siapkan cepat ni. Jom kita mula kerja. Mekabot, mechanize. Woi, apa sedang libatkan aku? Mecha mower. Makan rumput tu, Mekabot. Aku rumput. Wah, boleh tahan. Nah upahnya. Upah koko ais je. Terima kasih, Abah. Mato, sini kejap. Ada apa, Uncle Gobi? Tolong potong rumput rumah Uncle boleh? Nanti Uncle kasih upah lah. Pula. Baik, aku cabut. Upah? Bukan upah air koko kan? Hayo, bukan. Uncle upah duit lah. Duit? Boleh, Uncle Gobi. Mekabot ni memang suka makan rumput. Bila masa pula aku suka? Makan banyak-banyak, Mekabot. Uncle Gobi dah siap. Bagus. Nah, upah RM5. Wah, upah aku yang pertama. Baiklah, aku akan simpan duit ni untuk beli kasut idaman.